Ya, selamat bahagia kepada rakan seperjuangan, khususnya yang berhormat Datuk Zulkifli Nordin dan memimpin UMNO ya, dari Pandan. Saya ini menceramah terjun. Saya tak sangka saya datang hanya untuk beri sokongan kepada UMNO di Pandan. Kerana saya ahli MCA Pandan. Oleh itu saya terima SMS, oleh itu saya hari ini ada lapang. Dan semalam saya ceramah di Tanjung Karang. Dan minggu yang lepas saya di Kota Baru. Saya tak tahu cerita Serang Kelantan, tapi pun dijemput oleh pihak Kelantan. Saudara-saudari, saya nampak di sini boleh diutarakan 95% di sini ialah umat Islam. Dan saya di Kelantan, saya nyatakan satu benda sangat mustahak, khususnya kepada kawan-kawan yang beragama Islam. Hari ini saya cerita pasal agama Islam, hebat ya. Saudara-saudari, semenjak 2008 pilihan raya yang ke-12, Pakatan Pembangkang menang lebih 80 kerusi ke atas, termasuk yang berhormat Zulkifli Nordin. Dan masa itulah kita boleh nampak satu suasana tidak pernah berlaku di dalam sejarah Malaysia. 54 tahun Malaysia merdeka, tidak ada orang pun disoalkan banyak perkara, khususnya tentang institusi diraja. Tidak pernah, walaupun masyarakat Cina, walaupun masyarakat India, tidak pernah kita sebut dan tidak pernah kita hina institusi diraja. Dan kita tidak pernah hina agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia, termasuk masyarakat Cina dan India. Tapi apa terjadi? Semenjak menang Pakatan Pembangkang 2008 sampai hari ini, banyak isu telah dilontarkan kerana hanya mimpi ke Putrajaya. Saya beri beberapa contoh. Satu contoh ialah Mandop asing itu. Dia boleh nyatakan secara terus terang kepada seluruh dunia bahawa dia menyokong tindakan keselamatan Israel. Hebat. Kerana dia nak dapat sokongan dari pihak barat, daripada khususnya kuncu-kuncu Yahudi. Yang kedua, dia sebut semua agama di Malaysia semua sama saja. Agama Buddhis, agama Hindu, agama Sikh, semua serupa. Sekiranya semua serupa, agama Islam dia akan terancam. Kerana saya sebagai masyarakat Cina, kita tidak bertikaikan agama Islam sebagai rasmi di Malaysia. Kenapa mandop asing itu dia berani sebut? Kerana dia nak dapat undi mimpinya nak ke Putrajaya. Itu aja. Kerana dia nak dapat hati daripada pihak agama lain, khususnya di Kristian di Sabah dan Sarawak. Dia berani sebut. Dan yang anehnya, pendirian PAS, pendirian pemimpin PAS sampai hari ini tak pernah sebut pun pendirian tentang apa yang dicakap oleh makhluk asing itu. Saya secara terus terang, saya pernah undi 3 kali untuk PAS dan keluarga saya. Kerana saya anggap parti itu berprinsip. Walaupun dia berjuang untuk agama Islam, berprinsip untuk berjuang sebagai negara Islam, dan hari ini tukar negara kebajikan. Kerana untuk dapat hati menundi khususnya pihak parti DAP. Parti yang tidak berprinsip
bahaya untuk negara kita dan tanah air kita. Dan hal ini saya tak mahu bicara panjang. Dan akhirnya saya nak beritahu sesuatu. Pilihan raya yang ke-13 bukan antara UMNO dan PAS. Pilihan raya yang ke-13 bukan antara Barisan Nasional dan Pakatan Pembangkang. Bukan. Ini bukan pilihan raya. Pilihan raya yang ke-13, kita mesti tahankan negara, tahankan maruah kita. Sekiranya tidak, Malaysia akan hancur segala-galanya. Tak guna kita bicara kemerdekaan sampai hari ini 54 tahun. Kerana dia orang mimpi. Kerana boleh apa pun dilontarkan, apa isu pun dilontarkan untuk pasti nak pergi ke Putrajaya. Itu aja. Dan bagi parti PAS, hari ini saya secara terus terang, kerana saya tahu di sini banyak ahli-ahli PAS. Saya bukan hina PAS, tapi jadikan sebuah parti yang berprinsip, bukan mainan politik. Bukan kerana nak ambil hati pihak DAP, dia boleh ubah dasar polisinya dengan serta-merta. Kenapa saya menyokong Barisan Nasional? Kerana semenjak 3 tahun ini kita boleh nampak Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak begitu serius tentang transform ekonomi, transform kebudayaan, transform pendidikan. Saya tak pernah tengok satu Perdana Menteri di dunia 24 jam tak berhenti. Gila main kerja tu. Oleh itu kita nampak serius. Sekiranya kita rakyat cerata, kita bagi chance lagi 5 tahun, saya 100% garanti Malaysia ni akan jadi satu negara yang makmur di rantau Asia dan di rantau Pasifik dan sampailah ke seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Eng Lam Yong. Sedikit pembetulan ingin saya nyatakan di sini. Sebenarnya Encik Eng Lam Yong